السيد الفاضل رئيس التنفيذي الأستاذ نزيل سيف الدين عبد الرحيم، السيد الفاضل مديرة المدرسة Puan Rogayah binti Sebli، والسادة الحضور المعلمون والمعلمات، ويا أيها الطلاب الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية السلام. تحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب غير مرتب. أن تجيبوا بالجماعة. Jawab dengan berjemaah, bersama-sama. Dan jangan lambat. Ustaz dah ajar dah ketika di awal tahun, betul ke tidak? Okay, Ustaz nak tengok awak masih ingat ke tidak? Adakah memori awak short atau memori awak masih padu? Ustaz try sekali lagi ya. Sa'ujarrib maratan ukhra. Uhayyikum tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam hiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagus Yang tahap 2, tahap darjah 2 hingga darjah 6 dah mula nampak okey. Darjah 1 kena cuba lagi. Boleh? Tahun depan cuba yang terbaik. Boleh? Bagi salam tu penting. Qabla kulli syai' hayya bina nashkurullah azza wa jal alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan hatta nastati'a أن نجتمع في هذا المكان المبارك. الحمد لله. لا تفهم لا بأس. المهم الحمد. Tak faham tak apa. Yang penting jangan malas mendengar. Biasakan mendengar bahasa Arab tu. Boleh? Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي قد أرشد الناس من الظلمات إلى النور. أيها السادة الحضور، كنت هنا بين أيديكم أو أمامكم برئيس الجلسة. كما عرفنا، seperti yang kita tahu sebelum ini, في أسبوع الماضي عقدت لجنة اللغة العربية مسابقة الكلام الجماعي. ماذا darjah 5 yang saya dengar suara وكان الطلاب للصف الثالث والرابع والخامس يشاركون فيها حسب الفصول. Okay. Yang mengikuti kalam jemaah ini adalah murid-murid daripada darjah 3, safus thalith, saful rabi' darjah berapa? Saful khamis 5. Jadi yang mengikuti kalam jemaah ini darjah 3, darjah 4, darjah 5. Mengikut kelas hasbal fusul. Wal yaum سنقوم بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الكلام الجماعي. Dan hari ini kita ingin memberikan penghargaan kepada para pemenang. Ada mungkin dapat hadiah ataupun dapat smile je ke? Tak tahulah kan. Okey. Ada yang dapat smile pun ada je. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, la urid an utilul waqt. Ustaz menjemput Ustaz Nazil Saifuddin diiringi Puan Rogayah binti Sebli untuk menyampaikan hadiah dan sagu hati kepada para pemenang. Falyatafaddalu mashkura.
dengan hadiah sagu hati untuk tahun 3. Ni wakil kelas je yang kita panggil. Untuk tahun 3, sagu hati yang pertama diberikan kepada kelas 3 Abu Bakar. Mana wakil? Safiq Yadai. وبعد ذلك الصف الثالث عمر. ثم بعد ذلك الثالث علي. Okey, sekarang adalah pemenang Al-Faiz di Saful Thalith. Pemenang pula tadi sagu hati. Dia bakal pemenang insya-Allah tahun depan pula lah. Tapi ni yang menang Isma'u jayidan. Okey. Ustaz minta nanti kelas yang disebutkan ini muridnya naik dan gurunya juga naik. Guru subjek kelas tersebut juga datang ke pentas. Al-Faiz As-Salis, pemenang tempat ketiga, jatuh kepada kelas Al-Thalith Zaid. Mana muallim ni? Ada? Dengan guru sekali naik ke depan. Mungkin boleh standby kot. Ke memang guru tak? Mungkin guru-guru mungkin boleh tengok dalam grup siapa pemenangnya, boleh datang ke depan lah, standby. Kita ada share dalam grup, boleh tengok kelas mana yang menang dan boleh standby di hadapan. Taib, Al-Faiz Al-Thani, pemenang tempat kedua, jatuh kepada kelas 3 Osman. Dua kelas Cikgu Fahni pegang. Masya Allah. Mada? Masya Allah. Okey, Al-Faiz Al-Awwal, pemenang tempat pertama bagi kelas tahun 3, jatuh kepada Al-Thalis Hamzah. Mana kelas 3 Hamzah angkat tangan? Tak ada kelas 3 Hamzah. Oh, ada. Baru cakap shower. Sikit try ni pula. Uskut. Baik, seterusnya penyampaian sagu hati bagi tahun 4. Okay, bersedia tahun 4, dia minta bersedia. Tempat ketiga bagi sagu hati adalah 4 Zaid. Hamzah. Sorry. Ada teknikal sikit
Biasalah tu, dia orang kata shock. Pagi-pagi kena shock sikit. Kena bagi, orang kata apa, mengejut sikit. Okay, tahniah dapat sagu hati. Kongsi Seterusnya, tempat kedua bagi sagu hati adalah Ar-Rabi' Uthman. Mana Pak Uthman? Mana Pak Uthman? Kat tangan. Mana Pak Uthman ni? Jangan berebut lepas ni. Okay, seterusnya bagi penyampaian sagu hati untuk tahun 4. Ar-Rabi'. Kawan Nabi siapa? Kawan Nabi yang pertama, Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama siapa? Abu Bakar. Okey, sekarang kita namdi ila pemenang bagi tahun 4. Pengawas, laksanakan tugas anda, pastikan kawan-kawan awak tertib. Al-Faiz Al-Thalis, pemenang tempat ketiga bagi tahun 4 adalah jeng 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 Ar-Rabi' Ali. Mana muallimnya? Oh, Ustaz Suhaizi, masya-Allah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Safi yadai. Aywa, ba'da dhalika Al-Faiz Al-Thani, pemenang tempat kedua jatuh kepada Ar-Rabi' Zaid. Baru kan. Oh, Ustaz lagi. Masya-Allah. Banyak ghanimah. Mana suara kelas tu Pak Zaid Aina saut. Pada hadha Al-Faiz Al-Awwal, pemenang tempat pertama bagi kalam jama'i tahun 4, jatuh kepada Ar-Rabi' Umar. Umar ni kuat tapi macam okey tak tu? Okey, macam tak semangat Okey, tahniah. Mana suara Pak Umar? Aina as-saut. Oh. Okey, tahniah. Al-an namdi ila safful kha. Mana aina as-saut safful khamis? Tak ada suara pun, dah jadi 5. Macam tak nak je hadiah kita pulang balik lah hadiah. Dah jadi 5 tak ada suara dah. Dah jadi 5, mana suara anda? Aywa, sekarang Ustaz akan umumkan pemenang sagu hati. Sagu hati pun menang tak? Okay. Sagu hati tempat ketiga diberikan kepada kelas Al-Khamis Khulafaur Rasyidin yang keempat. Siapa? 5 Ali. Seterusnya, sagu hati yang seterusnya jatuh kepada kelas Al-Khamis Abu Bakar. Wish, masya-Allah. Tahniah, sagu hati. Seterusnya,
Siapa agak-agak? Kelas mana agak-agak? Agak-agak lah, kelas mana? Al-Khamis. Sagu hati yang seterusnya adalah Al-Khamis. Tak ada sagu hati Kita terus pemenang. Sebab ada yang tarik diri. Okay, yang tarik diri tak dapat mana boleh. Okay, seterus pemenang bagi tahun 5 kalam jama'i Al-Faiz As-Salis. Pemenang tempat ketiga jatuh kepada Al-Khamis yang dia digelar sebagai Saifullah. Kelas apa agak-agak tu? Disebut pedang Allah. Okey, Al-Khamis Hamzah. Salawatullahi wa salamu alayka ya Rasulullah. Salawatullahi wa salamu alayka ya Habiballah. Salawatullahi wa salamu. Nombor 3, Ustaz Wan. Ustaz Wan mungkin dia terpana kan. Ish, boleh menang lah. Jangan disangka air yang tenang. Tuah ayam nampak di kaki Okey, Al-Faiz As-Sani. Tapi sebelum tu Ustaz nak semuanya perhatikan dulu. Ustaz try bahasa Inggeris sikit lah. Lend your eyes and ears to me. Okey, semua telinga dan mata Ustaz nak bagi kat Ustaz sekarang. Lempar kat Ustaz. Lempar mata awak kat Ustaz. Lempar mata. Hup. Okey, Ustaz pegang tu. Semua kena tengok Ustaz. Boleh? Boleh? Okey. Ustaz simpan dalam poket Baik, Al-Faiz As-Sani jatuh kepada Al-Khamis. Dia memerintah menjadi khalifah selama 12 tahun. Siapakah itu? Al-Khamis Uthman. Okay, mana muallimnya? Muallim ke muallimah ni? Muallimah. Oh, Ustazah Sri ada? Oh, tak hadir. Okey, tak apa. Ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Agak-agak lah kelas apa tu? Ustaz malas nak sebut tapi. Al-Khamis. Yang belum disebut kelas apa? Kuat lagi. Al-Khamis Zaid. Salawatullahi wa salamu alayka ya Habiballah. Salawatullahi wa salamu. Alhamdulillah, berakhirlah sudah. Maka terima kasih kepada Ustaz Nazil dan Puan Rogayah atas penyampaian hadiah itu tadi. Okey, jap. Ustaz tak bagi lagi mata macam mana ni? Dia dah lupa mata sendiri. Ni Ustaz bagi balik. Ambil. Aywa, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.